satu amalan dipanggil junjung darjat pemikat. Ini pun merupakan satu pemikat umum untuk anda, bagi anda buat bisnes, ataupun anda nak tuju pada satu orang pun boleh, atau satu kumpulan boleh, ataupun anda buat bisnes untuk nak raih orang masuk kedai kita, nak raih orang beli produk kita, atau apa sama offline ataupun online, semua boleh digunakan tentang amalan junjung darjat pemikat ni. Yang mana amalan ni tuan semua, kalau kita tuju pada seseorang, tuan semua dah, dalam 1 jam dah. Dalam 1 jam tu kita nampak dah dia punya perubahan dalam diri dia. Dan juga kalau kita contohlah, kalau kita ada kedai, kita baca, kita minta semualah. Kita minta, ya tangku, mintalah semua orang datang kat sini ni, datang ke kedai aku. Dalam masa 1 jam, mengikut guru beritahu, dalam masa 1 jam tuan-tuan boleh tengok akan nampak riak-riak orang tu akan datang ke kedai anda semua kan. Ataupun kalau nak beli produk kan, ataupun anda nak bercakap dengan orang kan, insya-Allah anda akan nampak yang mana bila dah terkenakan akan amalan bacaan junjung darjat pemikat ni, maka mereka akan terkesan di hati mereka, yang mana dalam tempoh 1 jam anda boleh nampak dia punya kelebihan kebelakang. InsyaAllah. Jadi kalau anda nak, insyaAllah jumpa Ustaz pada 11 bulan 10 jam 9 malam dalam junjung darjat pemikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.